Hai. So aku buat account ni untuk aku post video vlog-vlog aku. I want to documenting all my journey, my last teen era, my 20s journey. So yeah, aku akan post dekat account ni supaya nanti in the future aku boleh tengok balik, and dia bukan untuk siapa-siapa pun, hanya untuk diri aku sendiri, for my own satisfaction. Rasa aku probably mungkin nak start buat YouTube, tapi I don't know how it goes, but we'll see. It's 7 in the morning guys. Last day at Matrix after 10 bulan. 10 bulan deh. Aku pun tak tahu apa aku buat selama 10 bulan ni. Tapi yeah, by the way, this is my outfit. So okay, kita dekat dataran. Aku on the way pergi cafe D, sebab kawan-kawan aku, classmate aku semua dekat cafe D. Kita orang nak last push ataupun makan je kot untuk fizik. So tu pentadbiran, tempat kita orang selalu pergi untuk jumpa lecturer. So tu blog, ni dataran. Oh my god, last way. Oh. Tak sangka kalau tidak, hari-hari duk berzikir, bila nak habis matrik, bila nak habis matrik, bila nak habis matrik. Yes, finally habis. Yes, 10 months of Matrix life coming to the end. Yeah. Aku tak tahu lah nak rasa seronok ke, nak rasa sedih ke, sebab this is what I've been wanting. Quite sad but not really, sebab aku rasa aku dah berjaya survive 10 months dekat Matrix yang penuh dengan macam-macam, you know, macam-macam hal lah, macam-macam inilah, but I'm not going to talk about that. Just move on. So lepas ni kita tengok journey aku lepas Matrix macam mana pula. Jom. Okay guys, aku dah nampak classmate aku. Nampak tak? Dia orang 2 orang je. Sebab kita orang plan lepas subuh. Tapi tadi aku macam sedikit kelewatan. Sepatutnya sampai lepas subuh. Tak apa. Hi guys. Last day. Aku dah buat vlog weh. Ya. Hai. Bangun nak tadi aku je. Bangun. Kita orang study physics. Let's go. So hi guys, kita baru je habis jawab paper fizik, iaitu paper last, and it's the end of exam. Aku nak nangis. I don't know why. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nick. Bye. Ipi. Kau nak bagi kata-kata tak Hi ni kat guys. Syazah? Syifa. Baru permulaan. Syazah dah keluar mata dah. Habis Apa dah. kau rindu semua? Bye-bye semua. Thank you sebab jadi classmate yang sangat-sangat bagus, yang sangat-sangat baik, sangat sporting, and Habis tak boleh kata apa. all the best untuk semua in the future. Semoga jadi semua. Kenal lah ikan. Saya nak cakap, semoga kekalkan perangai yang sekarang ada sebab sangatlah best. So macam biasa dekat tepi tasik penuh orang menangkap bambu. Ni Nat. So hari ni last saya bersama Nat. Perkenalkan aku. Okay, ni pula Lah, kelah. Niki. Ni Azmairul. Ni Nadia. Azmirul. Ni pula Cipa. Hari ni hari last. So sebelum kita keluar daripada MPP, kita settlekan file JPP dulu. And with that, tapi aku dah berhenti JPP. Tak apalah, apa-apa je lah. Mantan. Gue ini mantan JPP sah. Hi guys, aku tak record tadi. Aku balik daripada Matrix, tapi barang aku sangat banyak gila aku buat.
8 ke 7 trip tau untuk barang aku saja. Daripada bilik aku sampai ke kereta. Lepas tu sekarang kat hospital. You know why you know. Okay, that's all. Bye bye. Aku rasa aku nak end vlog aku hari ni. That is the end of today. And officially dah keluar matrik.